Manusia bila dia buat satu maksiat, bila dia buat satu kesalahan, bila dia buat satu dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan letakkan dalam hati dia satu titik hitam. Sehinggalah apabila banyak dia buat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka titik hitam tadi akan penuh dalam diri dia. Bila titik hitam tak dipenuh dalam diri dia, maka itulah yang akan menyebabkan dia ni malah nak beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila banyak titik hitam dalam diri dia, maka pada waktu tu dosa sudah tidak menjadi satu dosa kepada dia. Kalau sebelum ni nak pakai piti harian 10 ya pun rasa piti harian. Bila selalu buat benda yang haram, maka nak pakai piti harian 1000 pun rasa beres kali. Maka disebut bila mana dosa tak dipenuh dalam diri seseorang, akan menekan diri seseorang tadi supaya dia malah nak beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.